Besok kita dah masuk Rajab. Ya, besok dah masuk bulan Rajab. Jadi malam pertama Rajab, malam ni lah. Nak masuk malam 1 Rajab. Sayyidina Ali bin Abi Talib malam bulan Rajab, Sayyidina Ali imarahkan malam itu dengan ibadat. Sayyidina Ali mengimarahkan malam awal bulan Rajab itu dengan ibadat. Ada orang kata ini tak ada hadis. Nabi kata begitu. Tak ada hadis. Ada orang kata begitu. Okey, tapi Sayyidina Ali buat betul, sabit tak? Sabit. Okey, sabit Sayyidina Ali buat. Sayyidina Ali duduk dengan siapa? Duduk dengan Rasulullah, belajar daripada siapa? Belajar daripada Rasulullah. Jadi apa masalah? Jadi hidupkan malam pertama bulan Rajab dengan ibadah. Quran, solat, zikir, solat-solat sunnah, hidupkan malam. Dan kemudian sepanjang bulan Rajab, banyakkan istighfar. Bulan Rajab adalah bulan yang digalakkan dan dianjurkan untuk kita memperbanyak istighfar. Malam pertama bulan Rajab kita imarahkan dia dengan ibadah. Kemudian sepanjang bulan Rajab kita imarahkan dia dengan istighfar. Istighfar ni apa? Minta ampun. Minta keampunan daripada Allah. Sama ada kita beristighfar dengan astaghfirullahalazim, ataupun yang terbaik istighfarnya Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyakkan istighfar dengan Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sepanjang bulan Rajab. Dan masuk saja bulan Rajab sudah mula hangatnya Ramadan sebenarnya. Sebenarnya sudah mula hangatnya bulan Ramadan, dah mula gembar-gemburkan Ramadan. Sebab tu Nabi punya doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab sudah sebut-sebut Ramadan, dah rindu dah dengan bulan Ramadan.